Assalamualaikum dan hai, bersama saya Cikgu Safwan. Hari ini saya nak berkongsi tentang modul matematik untuk operasi tolak yang akan digunakan bersama-sama dengan spot ruler. Okey, apa itu spot ruler? Saya akan perkenalkan dahulu spot ruler ni. Spot ruler ni adalah idea daripada pembaris di mana kita boleh buat operasi tambah, operasi tolak menggunakan pembaris. Tapi pembaris ni pendek, tak cukup. Okay, dia ada sifar dengan 15. So, saya hasilkan satu pembaris untuk membantu murid buat operasi tambah ataupun operasi tolak. Spot ruler ni ada maksud dia lah. S saya, P pandai, O operasi, T tolak, T tambah. Dan pembaris ni ada dua muka. Okey, kalau di sebelah sini bermula daripada sifar dan kalau saya terbalikkan bermula dari 18. So yang mula dari 18 untuk operasi tolak. Dan dalam video ini saya akan terangkan macam mana nak gunakan pembaris ni bagi operasi tolak. Kemudian dia ada dua arrow untuk menunjukkan satu nombor. Satu arrow berwarna biru untuk nombor nilai besar, satu warna merah untuk kita gerakkan untuk cari jawapan ataupun menunjukkan nombor tu nilai dia kecil. Okey, dalam modul ni ada banyak soalan Ada banyak soalan. Dan hari ni kita nak fokus dahulu bagi operasi tolak mengumpul semula. Okey. Di sekolah ramai murid-murid yang bila cikgu masuk kelas cikgu perhatikan Contoh soalan yang pertama 12 tolak 8. Okey, ada murid dia buat daripada nilai tempat. Sekejap saya zoom dulu. Okey, dia mula daripada nilai tempat SAR dulu. Okey. 2 tolak 8, dia tahu tak boleh. 2 tu tak boleh tolak 8. Dia tahu 2 tu kecil, 8 tu besar. Dia buat terbalik. 8 tolak 2 dapat 6. Bukan masalah tak tahu nilai. Tapi sering buat kesilapan. Okay. Dan saya akan tunjukkan dengan menggunakan pembaris ini. Okay. Yang pertama, 2 tolak 8. Okay. Kita seretkan dulu ke sebelah kanan. Kita letak biru ni dekat nombor 2. Okay, kita nak tolak 8. Nak tolak 8 adalah nombor yang berada di sebelah kanan ni. Okay, kita kira. Nak tolak 8 ni, boleh tak? Cukup ataupun tidak? 1, 2. Nampak tak? Tak cukup nak tolak 8. Tak sampai pun 8. Okay, tak cukup. Alright. So, 2 ni kena cari nilai yang setara lah, yang besar. Iaitu, bila kita tengok 2, kita ada di sini 12. Okay, boleh tak tolak 8? Cuba kira tengok. Okay, jangan pergi buat dekat 8 pula. Salah, kita kira macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh. Okay, jadi yang warna merah ni dia akan tunjukkanlah jawapan dia. Iaitu 4. Okey. So 12 tolak 8 jawapan dia 4. Okey. Contoh yang seterusnya. Okey, kita akan tengok contoh yang seterusnya. Yang mana satu saya nak ambil. Contohnya 14 tolak 8. Jangan buat terbalik 8 tolak 4. Ramai murid buat kesilapan seperti itu. Okey, 4 tolak 8. 14 tolak 8 ada murid buat ikut nilai tempat, bagus. Okay, dia tolak dari SAR dulu. Kemudian dia tengok 4 tak boleh tolak 4 tak boleh tolak 8. Dia buat 8 tolak 4. Okay, kita tengok pula dengan menggunakan pembaris ni. 4 boleh tak tolak 8. Okay, arrow biru pergi ke 4. Nak tolak 8. Tak cukup. Nampak tak? Tak cukup. 1, 2, 3, 4. Tak cukup. Jadi cari yang setara. Cari 4 yang lebih besar. Cari 4 yang lebih besar. Kita jumpa 14. Okey, jadi 14 tolak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, arrow warna merah ni akan tunjuk dia punya jawapan. Okey, jawapan dia 6. Alright. So, kita pergi ke latihan yang seterusnya. Yang ni mudah aja Yang ni sangat-sangat mudah. Kalau menggunakan spot ruler ni, insya-Allah boleh buat operasi tolak. Okey. Kita pergi soalan ada banyak bahagian. Okey, kita pergi contoh yang seperti ini di mana saya akan cuba selesaikan
Okey, untuk soalan mana? Kita ambil soalan inilah, 54 tolak 6. Okey, ada murid dia buat daripada nilai tempat SAR dulu, kemudian baru puluh. Memang betul lah. Okey, kita buat SAR dulu. 4 tolak 6. Okey, pergi dulu dekat 4. 4 nak tolak 6 tak cukup. Tak cukup ni, tak cukup. Tak boleh nak tolak 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tak cukup. Jadi cari 4 yang besar nilai dia. 4 besar, 4 besar, 4 besar, 4 besar. Kita ada 14. Okey, tadi kita ada dekat 4. Sekarang kita ada 14. So, sini jadi 14 lah. Okey, dari mana datangnya 10 ni, kita pindahkan daripada 10. Yang ni tinggal 4 lah. Okey, kemudian 14 tolak 6. 14 tolak 6. Okey, kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang warna merah akan tunjuk jawapan. Jadi 14 tolak 6 sama dengan 8. Dan dekat sini turunkan jadi 48. Okey, yang terakhir kita akan pilih satu soalan. Okey, contohnya 62 tolak 6. Harap murid tak lakukan kesilapan yang samalah. 2 tolak 6. 2 tolak 6, 2 tolak 6, 2 tolak 6. Nak tolak. Okey, kita pindahkan arrow biru ni dekat nombor 2. Nak tolak 6. 1, 2. 1, 2. Tak cukup. Jadi kita cari 2 yang besar. 2 yang besar, 2 yang besar, 2 yang besar, 2 yang besar. Kita jumpa dekat sini 12. Di 12. Okey, dia jadi 12. Sini jadi 5. 12 tolak 6. Gunakan arrow merah untuk kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, yang warna merah ni menunjukkan jawapannya lah. Di mana 12 tolak 6, jawapan dia adalah 6. Okey, sini kita turunkan. Jadi, jawapan dia 56. So, cikgu harap spot ruler ni membantu murid untuk buat operasi tolak ataupun operasi tambah. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum. Bye-bye.